Hai korang, hari ini saya nak buat kuih bakar pandan ataupun kuih kemboja yang teramat-amat sedap. Rangup kat luar, bahagian dalamnya lembut je. Masa bakar, semerbak bau wangi pandan dalam rumah. Jom kita buat. 6 helai daun pandan, potong kecil-kecil. Kemudian masuk ke dalam balang pengisar. Masukkan 3,5 cawan air untuk kisar daun pandan. Dah kisar, tapis dan masukkan ke dalam mangkuk. Pecahkan dulu 4 biji telur grade A. Jika telur grade B, guna sebanyak 5 biji. Dalam mangkuk air pandan, masukkan 1,5 cawan gula, 250 ml santan. Saya gunakan santan kotak kara. 3 cawan tepung gandum. Masukkan telur yang kita pecahkan tadi. 1 sudu kecil esen vanila untuk kurangkan bau hanyir. 1 sudu kecil garam. Sedikit pewarna hijau dan juga sedikit pewarna kuning. Masukkan juga 2 sudu besar butter. Kacau sehingga sebati. Adunan yang sudah kita kacau sebati, tapis terlebih dahulu. Adunan yang tidak sebati dan berketul, kita kacau guna whisker. Sediakan loyang. Boleh guna mana-mana loyang yang ada. Sapukan butter ataupun minyak terlebih dahulu pada loyang. Tabur bijan putih. Jika menggunakan acuan bunga, panaskan acuan, masukkan sedikit minyak, tabur dengan sedikit bijan, kemudian baru tuangkan adunan. Masak sekejap atas dapur, kacau-kacau. Bila adunan sudah memekat, kemudian barulah kita pindah masuk ke dalam ketuhar. Bakar pada suhu 180 darjah selama 50 minit ataupun sehingga kuih masak. Nak pastikan masak atau tidak, cucuk guna lidi. Jika lidi keluar bersih, maka sudah masak. Inilah hasilnya kuih bakar pandan ataupun kuih kemboja. Selamat mencuba.